Hari ni saya kena bawa mak saya pergi pantai cari siput. Kalau ikutkan dia nak naik motor dengan adik gemuk saya. Tapi macam mana? Mana muatnya? Ni kami dah sampai pantai. Ni mak saya, Cik Mia. Bukan main laju lagi, dia dah setting. Ni kalau kerja government memang boleh dapat APC ni. Adik gemuk saya relax je minum air. Mak saya dah siap setting dah. Okay, ni perkakas ya. Semua dah ready. Ada topi berpayung semua. Sementara mak dengan adik gemuk saya pergi cari siput dekat laut tu. Saya nak duduk-duduk lah kat tepi pantai. Cuaca pun cantik, taklah panas sangat. Ni saya nak cari remis. Lepas 10 minit korek-korek tak ada hasil. Ni saya dah separuh jalan. Berselut bagai. Nak follow mak saya. Nak menyesal pun dah tak guna. So terus jalan-jalan. Naik semput jugalah aku ni. Jalan lagi. Jauh juga ya, tak sampai-sampai ni. Ramainya orang cari siput. Inilah dia siputnya yang kita nak cari. Macam ni lah. Bukit Tet. Korek sikit dapat ni. Mana? Korek sikit dapat ni. Apa tu? Itu apa lokan? Remis? Biji nangka? Itu bayam lah. Oh. Oh. Oh, bunyi. Banyak gila. Apa dia kupang hijau? Nah, Uli dapat kupang hijau ni. Ni semua siput dah ni. Dia punya. Ni, nampak? Okey. Nampak tak ni? Ni dia siputnya. Senang gila cari ni. Senang lah. Okey lah. Setakat ni banyak ni tangkapan dia. Banyak kan. Nak bawa tu. Dah lah berat masing-masing. Kan?